Salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan mempelajari berkaitan faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus dan bayi. Di bawah subtopik ini, kita akan memfokuskan kesan yang akan berlaku jika ibu hamil mengambil bahan yang boleh memudaratkan fetus dan bayi. Sebelum itu, murid-murid semua mesti sudah sedia maklum bahawa merokok membahayakan kesihatan, tidak kiralah sama ada rokok atau rokok elektronik ataupun biasa kita sebut sebagai vape. Ibu hamil dilarang sama sekali daripada menghisap vape. Murid-murid nak tahu kenapa? Mari kita kaji soalan berikutnya. Baik murid-murid, soalannya berbunyi, maklumat berikut menerangkan rokok elektronik. Rokok elektronik mengandungi bahan bersifat karsinogen sama seperti rokok. Terangkan bagaimana bahan karsinogen ini memberi kesan terhadap perkembangan fetus. Langkah pertama, kamu harus faham apa itu karsinogen. Karsinogen ialah bahan yang boleh mengganggu pertumbuhan sel dalam badan, misalnya tar dan nikotin. Jadi, apabila ibu hamil terdedah kepada bahan ini, secara tidak langsung akan memberi kesan kepada bayi di dalam kandungan. Seterusnya, barulah kita terangkan kesannya. Pertama, ibu hamil mungkin melahirkan bayi yang bersaiz kecil kerana pertumbuhan terbantut. Kedua, ibu hamil akan melahirkan bayi yang terencat mental dan fizikal kerana perkembangan otak dan organ terganggu. Dan yang ketiga, ada juga risiko bayi dilahirkan secara pramatang atau mati dalam kandungan. Akhir sekali, kita boleh rumuskan di sini bahawa bahan karsinogen daripada rokok elektronik boleh mengganggu pertumbuhan dan perkembangan normal fetus sehingga menjejaskan kesihatan bayi. Sekian, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Selamat maju jaya!